Pelik kan tuan-puan, dah kerja bertahun-tahun tapi bila tengok akaun bank masih kosong. Tak ada saving, tak ada aset, tak ada apa-apa. Yang ada cuma resit belanja, hutang kecil dan rasa penat yang makin bertambah. Sampai bila nak macam ni tuan-puan? Orang cakap muda ni masa untuk enjoy. Tapi realitinya kalau tak mula simpan masa muda, nanti umur dah 40, kita masih hidup macam umur 20. Terpaksa bekerja macam umur 20. Dan sebab itu tuan-puan, emas jadi pilihan. Bila simpan duit, tangan gatal nak guna. Tapi bila tuan-puan simpan emas, insya-Allah kita akan mula disiplin dalam menyimpan. Emas ni bukan sekadar cantik tuan-puan, tapi simbol ketenangan. Tahu-tahu, senyap-senyap emas bertambah dan nilainya ikut naik sama. Tak perlu tunggu gaji 5 angka untuk bermula, RM100 pun dah boleh mula simpan emas. Persoalannya sekarang, bila nak bermula? Tuan-puan, sementara masih ada tubuh badan yang sihat, masih ada kudrat, masih ada tenaga, tuan-puan masih ada sumber pendapatan yang tetap, fokus untuk adakan tabungan tuan-puan untuk masa depan yang lebih baik. Semoga perkongsian saya bermanfaat. Nak saya bantu untuk mulakan simpanan emas bersama Public Gold serendah RM100. Jemput hubungi saya. Assalamualaikum.